Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tasbih kesayangan saya sempena 2025 punya friendship, twin tasbih lah. Macam saya cakap ni, saya share zikir qalbi. Ukiran belakang ni kita boleh pilih lah, kita nak tulis apa kan, dia ada depan belakang lah. So biasa depan tu kita ukir nama kita kan, nama kita kata nama kita dengan sambungan lah kan. Belakang tu kita pilih ukiran lain lah. Macam yang twin satu lagi tu, saya letak qalbi hubbi fillah kan. Tapi yang saya punya, saya pilih zikir qalbi lah, supaya kita insyaAllah lah doakan lah, kita sentiasa berzikir kan. Ke mana saja kita pergi, kita berzikir lah. Okey, Alhamdulillah hari ni Jumaat kan, Alhamdulillah Friday, cuaca cantik, nice. Kita kat sini masih lagi Allah kurniakan cuacanya elok lah kan. Kita dengar kat tempat lain dah macam-macam kan. Kita kat hujung-hujung ni, so banyakkan istighfar dan selawat lah. Banyakkan selawat lah kan. Apa saja rasa yang kita rasa dalam hati kita kan, kita replace dengan selawat lah. Okay, kita ke depan, kita gantikan dengan selawat. Biarlah apa saja rasa yang mendatang kan, yang baik ke tak elok ke, tu semua tu ujian bagi kita sebenarnya, ujian. Jangan rasa apa-apa lah kan. Benda tu sementara je. Kita diuji, selagi kita hidup kan, kita diuji lah. Selagi tak mati macam ni lah kan, kita diuji kan. Tu semua tu rasa yang kita perlu nikmati lah bersama-sama. Rasa tak okey ke, rasa apa-apa yang tak elok dalam diri kita kan, tu pesan guru saya lah kan, Kak Ayu, Ida Ayu. Selawat dia kata, Bibi selawat Bibi, selawat jangan putus. Itu jugalah yang pesanan arwah abah saya kan. Arwah abah saya, dia pesan, Bi selawat jangan tinggal. Kalau boleh sehari 1000 kan. Tapi kadang macam tak mampu ni 1000 kan kita ni kan. Tapi bagi yang mampu tu daily 1000 tu tahniah lah kan. Anda terpilih lah. Terpilih lah kan. Berbelah-belah ribu ke puluh-puluh ribu ke selawat kan. Terpilih lah. Bukan semua orang terpilih kan nak sebut nama kekasih Allah ni kan di bibir kita kan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagu favourite saya sedang ke udara. Hanya saya suka chorus dia. Aku dan tentang cinta ilahi. Tenggelam aku dalam cinta abadi. Lagu ni datang tepat pada masanya saya diuji. Tak tahu nak ke mana sebenarnya ni. Tapi dalam masa sempit je kan Allah hadirkan seseorang, sesuatu kan, buat kita rasa, orang kata apa terubat dah juga kan kita punya rasa sadness kan. Tapi yang terbaiknya bila kita rasa kosong, kita back kepada Allah lah, return to Allah lah, kita selawat, istighfar kan. Istighfar lah, istighfar sampai kita rasa kosong, dan kita selawat sampai kita rasa cinta. Makin hari makin cinta. Biarlah orang nak marah kat kita ke apa, tak puas hati kepada kita, yang tak apa biarlah dia kan. Tapi kita tu kalau boleh kita cuba padam semua tu dengan selawat. Sebab selawat ni syafaat kan, macam kasih sayang kan, buat kasih sayang kita pada Nabi Muhammad lah. Bukan aku yang mencarimu, namun kaulah yang mencariku. Belai bujukanmu ya ibadi, menggugah rinduku. Bukan ragaku takuti, kan jua syurgaku
Okay, jom kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama wa indak waqad hilati adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Okay, sebelum ni kita terlalu seronok terlalu happy sampai masa benda tu akan berakhir lah. Kita akan diuji oleh rasa yang lain pula kan. Allah sayang kita, dia nak tarik kita kembali padanya lah. Kalau asyik seronok je, happy je, kita lupa diri kan. Kita lupa diri lah biasanya, kita lupa lah. Kita ingat dunia ni kita punya kan, tapi taklah, semua ni pinjaman. Rasa bahagia, segala nikmat kita rasa dulu kan, sementara je. Sebab tu kita dalam apa-apa hubungan kita tak boleh over. Kita tak boleh over love. Tak boleh lah kan. Nanti Allah tu maha pencemburu kan, dia akan tarik kita semula pada dia lah. Tak boleh, kita kena sayang, kasih, cinta tu hanya pada Allah dan Nabi Muhammad SAW lah, kekasih dia lah. Lain-lain rasa tu itu kemudian lah kan. So letak Allah first in our life lah. InsyaAllah lah kita punya hidup kita ni kan, kita akan tenang kan. Kadang-kadang silap kita lah, kita terlalu utamakan manusia kan, makhluk kan. So itu yang jadi macam-macam tu. Elok-elok je segala benda kan, jadi macam-macam lah. Sebab kita terlalu cintakan manusia, cintakan makhluk. So tak boleh tu sebenarnya, Allah tak izin. Allah tak suka lah sifat macam tu kan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar lah banyak kan. Kita mengakulah segala kesilapan kita kan. So kita return balik semula pada dia sajalah kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tawakkal. Saya menunggu nak masuk kantin, saya nak beli makanan sebenarnya. Dia nak balik rumah lah. Mungkin nak keluar buat kerja, sambung kerja semalam yang tak habis, sikit lagi. Sikit lagi tak siap, sikit lagi. So, thank you very much kepada anda semua yang hadir dalam hidup saya 2025 ni. Sejak daripada bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dah sekarang kan. Rasa macam baru semalam kita bersama-sama kan. Tapi dah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dah 8 bulan lah. Rasa macam dah lama dia punya tempoh tu, perhubungan kita kan. Tapi baru 7-8 bulan sebenarnya. Cepatnya masa berlalu dan betapa bahagia kita sebelum ni kan, sampai kita tak sedar masa tu kan. So saya tak akan sia-siakan semua benda ni. Saya akan jadikan benda ni, saya akan convert kepada benda yang kita boleh jadikan pengajaran lah. InsyaAllah kita cuba sama-sama muhasabah lah kan. Kita compile segala-galanya yang mana yang saya boleh ingat lah. InsyaAllah kita baca sama-sama nanti bila sampai masa KFF. Ada satu doa tu saya ingat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Sekarang ni pun kita dah boleh kumpul apa, dah boleh collect Al-Ikhlas lah. Siapa yang suka surah Al-Ikhlas kan, dah boleh collect lah, dah sesaja kan baca kan, dia ada di hati dan ada di mulut kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sorry, excuse me. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan kemarin yang saya share kan, ada selawat terbaru kan saya dapat kan daripada ustazah tu, jumpa kat YT kan. Macam kita berdepan dengan Rasulullah lah, macam kita menghadap kan. Ini macam bagi masalah yang tak selesai ni, kita semua sama-sama menghadapi masalah yang tak selesai kan, tak kunjung tamat lah. Baca macam ni, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Ni dia rasa macam dah tersepit dah ni kan. Now way out lah kan, dah tak tahu nak buat macam mana dah kan. Sudah tersepit sangat dah, macam minta tolong. Yelah kan, dengan cara bersalawat lah, salah satu cara kan. Kita tak ada daya lah nak selesaikan masalah ni. Masalah ni, ujian ni semua datang daripada dia, dan dia juga sendiri akan angkat naik kan, selesaikan untuk kita kan. Sekarang ni kita cuma bersabar, banyakkan sujud lah, minta ampun kan pada Allah kan, atas semua kesilapan yang lalu yang kita pernah buat kan. Apa-apa sajalah kesilapan kan, tu biar kita dengan Allah saja yang tahu kan. Antara kita, dia dan Allah saja yang tahulah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kunci pintu syurga. Dan satu lagi, Kak Ayu pernah beritahu saya, dia panggil ayat bukan langit lah kan. Tapi kalau kita google kan ada ayat ni, dia panggil ayat khazanah langit dan bumi lah. Sekejap saya cuba fikir, saya lupa pula. Astaghfirullahaladzim, Muhammad. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah alhamdulillah astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam ni Kak Ida Ayu pesan saya, bibi bangun pagi baca ni kan. So, salah satu dia punya pesanan pada saya lah. Banyak sebenarnya, saya nak kena tengok balik 4 ke 5 grup messenger yang kita orang semua pernah sharing lah kan, dalam ramai kan. Yelah, tu bermula tahun 2021 kan, sampai sekarang pernah lah kan sharing kan info-info macam ni kan. Banyak sebenarnya, nanti saya cuba. Semoga Allah bagi saya kekuatan dan semangat lah nak sharing ni dengan you all semua kan. Saya yang currently punya sharing ni, compilation ni, saya share yang benda yang current, yang terbaru yang saya hadapi ni. Tak mampu nak share semua yang sebelum ni sebab terlalu banyak kan. Ilmu Allah kan terlalu banyak, tak ada daya kita nak ingat semua kan. Saya nak kena check balik kan, sikit-sikit. So sekarang saya share yang current ni lah. Mungkin itu yang Allah izinkan saya ni dulu kan, selesaikan yang tu dulu lah, InsyaAllah lah. Tebal-tebal ni kan tak boleh tebal sangat kot. So kita sama-sama belajarlah daripada apa yang
Allah bagi kan. Okey, jomlah itu saja. Saya nak beli makanan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa selawat hari ni Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bye.